Selalu sakit ulu hati dan rasa loya lepas makan? Jangan memandai-mandai telan ubat kapur atau ubat angin sorok-sorok. Di Taiwan, statistik menunjukkan setiap 3 orang, seorang pasti ada bakteria pembunuh ini. Ia sedang senyap-senyap menukar perut anda menjadi sarang kanser. Pembunuh ini namanya Helicobacter pylori. Dia ni tak takut asid perut langsung. Dia ada gerudi yang boleh menebuk masuk jauh ke dalam dinding perut anda. Bertahun-tahun dia buat kerja kotor, radangkan perut, kecutkan sel sampai dinding perut anda jadi berlubang-lubang, ulcer dan akhirnya meletus menjadi kanser perut. Yang paling menakutkan, kanser perut peringkat awal tiada rasa sakit. Jika anda sudah mula rasa senak di ulu hati, berat badan turun mendadak tanpa sebab, najis warna hitam macam tar atau muntah-muntah teruk, doktor beri amaran keras. Itu tandanya sudah terlambat. Jangan panik, benda ni boleh rawat. Pergi klinik, minta buat ujian hembusan nafas, urea breath test atau buat skop, endoskopi. Kalau positif, makan antibiotik ikut jadual doktor sampai habis. Bunuh kuman ni sampai licin, barulah risiko kanser tu boleh dipotong terus. Ingat, bakteria ni berjangkit masa kita makan kongsi-kongsi satu pinggan atau satu mangkuk lauk. Tolonglah guna sudu lauk, serving spoon yang asing. Hantarkan video ini pada ahli keluarga yang selalu makan sekali dengan anda. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.